Hai semua, hari ni jom kita bongkar satu rahsia. Rahsia berkebun yang nampak simple tapi sebenarnya sangat-sangat power. Satu teknik je, tapi boleh ubah taman anda jadi lagi sihat, lagi subur dan yang paling best, tak payah kerja keras sangat pun. Kalau anda suka berkebun, mesti faham sangat kan cabaran-cabaran ni? Aduh, rumpai tumbuh meliar. Tanah pula cepat je kering, lagi-lagi bawah panas terik. Lepas tu asyiklah nak kena menyiram. Penat kan? Okey, tapi apa kata kalau saya cakap ada satu je teknik mudah yang boleh selesaikan semua masalah ni sekali harung? Ini bukan magic tau, tapi satu amalan berkebun yang memang bijak dan dah terbukti berkesan. Jom kita terus masuk ke topiknya. Teknik yang saya maksudkan ni ialah sungkupan. Bunyi macam teknikal sikit kan? Tapi sebenarnya konsep dia simple je. Dan percayalah, benda ni akan jadi kawan baik anda kat kebun nanti. Jadi, apa benda sebenarnya sungkupan ni? Senang cerita, ia cuma proses kita letak satu lapisan pelindung. Bayangkan macam kita selimutkan tanah tu kat sekeliling pokok-pokok kita. Lapisan ni lah yang akan jadi macam perisai, lindungi tanah dari macam-macam benda. Okey, sekarang ni part yang paling best. Kenapa kita nak kena buat sungkapan ni? Sebab ia boleh bagi tanah kita ni macam kuasa super. Serius. Dan bukan satu, bukan dua, tapi ada 8 manfaat utama. 8! Jom kita tengok macam mana selimut simple ni boleh ubah kesihatan taman kita secara total. Manfaat dia memang banyak gila. Dia boleh kawal rumpai, kurangkan hakisan tanah. Lepas tu dia bertindak macam span tau. Simpan air dalam tanah, jadi kita tak payah siram selalu. Dan part paling best bagi saya, bila dia mereput, dia jadi baja percuma untuk pokok kita. Ada sesetengah tu siap boleh halau serangga perosak lagi. Memang power. Tengok ni, beza dia langit dengan bumi. Sebelah kiri tu, tanah yang bogel. Senang rumpai naik, cepat kering, keras pula tu. Tapi yang kanan, tanah yang kita dah selimutkan ni, rumpai susah nak tumbuh. Tanah sentiasa lembap, sejuk, gembur dan yang penting, subur. Jauh beza kan? Dan jangan lupa poin penting ni. Bila kita guna bahan organik macam daun-daun kering, ia bukan setakat melindungi. Lama-kelamaan, ia akan mereput dan jadi baja semula jadi. Ibaratnya kita bagi balik makanan kat tanah tu. Kita semula yang terbaik. So, nak pakai bahan apa untuk buat sungkapan ni? Jangan risau. Anda mungkin terkejut bila tahu kebanyakannya dah ada kat sekeliling kita je. Jom kita tengok apa benda yang kita boleh guna. Tengok ni, rumput kering lepas potong rumput tu, jangan buang. Daun lalang ke, jerami padi ke, atau paling senang, kutip je daun-daun kering yang gugur kat laman rumah. Pelepah kelapa atau sawit pun boleh. Semua ni percuma, senang nak dapat, dan sangatlah bagus untuk kebun kita. Okey, kita dah tahu apa itu sungkapan, kenapa ia penting dan nak guna bahan apa. Sekarang persoalannya, kat mana dan macam mana kita nak letak selimut pelindung ni? Ada 4 cara utama. Yang pertama, kita boleh buat kat batas sayur. Tutup terus satu batas tu. Kedua, kat pangkal pokok. Macam pokok buah ke, pokok bunga ke. Ketiga, kat kawasan cerun. Yang ni penting gila. Kalau tanah anda berbukit, boleh elak tanah runtuh. Dan air sekali, jangan lupa letak juga dalam polybag atau pasu. Memang berkesan untuk simpan air. Okey, sebelum kita habis, jom kita buat rumusan pantas tentang semua poin-poin penting yang kita dah belajar pasal teknik power ni. Jadual ni memang ringkaskan semuanya. Ada masalah rumpai, sungkupan selesaikan. Tanah cepat kering, sungkupan tolong simpankan air. Risau tanah terhakis atau jadi keras, sungkupan jadi pelindung. Tanah tak cukup subur, sungkupan bagi baja free. Nampak tak? Ia macam penyelesaian all-in-one untuk banyak masalah kat kebun. Jadi, kesimpulannya mudah je. Sungkupan ni bukanlah kerja leceh pun. Ia satu langkah yang sangat simple tapi impak dia besar. Hasilnya, taman yang bukan saja cantik tapi lebih sihat, lebih subur dan paling penting, lagi senang nak jaga. Jadi, sekarang giliran anda pula. Lepas dah tahu semua kebaikan ni, apa agaknya benda pertama yang anda nak selimutkan kat kebun anda? Batas sayur tu ke? Pokok buah-buahan? Ataupun pasu-pasu bunga kat depan rumah? Cuba fikir-fikirkan.